Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid, mari kita lihat gambar grafik yang ditunjukkan yang ada dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 3 pada muka surat 6 yang mana menunjukkan laluan pendidikan selepas tingkatan 3. Seterusnya, mari kita lihat jadual KWLH yang mana apa yang kamu dapat, apa yang kamu hendak ketahui melalui grafik tadi, dan seterusnya apa yang kamu telah pelajari, dan akhir sekali how, apa yang maklumat diperlukan. Baik, selepas tingkatan 3, pelajar mempunyai beberapa laluan pendidikan. Yang kedua, murid-murid dapat mengetahui laluan pendidikan merangkumi akademik, kemahiran dan juga vocational. Seterusnya, apa yang hendak diketahui melalui gambar grafik tadi? Yang pertama, murid-murid dapat tahu apakah syarat kemasukan ke setiap laluan seperti sijil kemahiran, vocational ataupun diploma. Seterusnya, apa peluang kerjaya yang sesuai untuk setiap laluan. Yang ketiga, murid-murid dapat tahu laluan manakah yang lebih sesuai untuk murid akademik yang sederhana. Seterusnya, learn apa yang telah dipelajari. Murid-murid tahu terdapat laluan khas untuk pelajar berkeperluan pendidikan khas. Yang kedua, pelajar boleh memilih laluan berdasarkan minat, potensi dan juga kemahiran. Yang ketiga, laluan pendidikan boleh membawa ke pekerjaan ataupun sambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Yang akhir sekali, how, apa maklumat yang diperlukan? Yang pertama, perincian institusi yang menawarkan program-program ini. Yang kedua, beasiswa atau bantuan kewangan yang tersedia untuk setiap laluan pengajian. Yang ketiga, panduan untuk membuat pemilihan berdasarkan minat dan kebolehan pelajar. Seterusnya, apa peranan ibu bapa dan guru dalam memberi bimbingan kepada pelajar. Baik murid-murid, kita lihat bahan yang kedua yang dibekalkan dalam buku teks tingkatan 3, muka surat 7 yang bertajuk Transformasi Pendidikan. Mari kita baca teks tersebut. Okey, baik. Mari kita lihat KWLH daripada bahan yang diberikan. Yang pertama, K, now, apa yang sudah diketahui. Pertama, murid-murid dapat mengetahui pendidikan vocational fokus kepada latihan, teknikal dan juga kemahiran. Yang kedua, college vocational, KV, wujud untuk pelajar menengah rendah. Yang ketiga, terdapat pelbagai bidang yang ditawarkan seperti kejuruteraan, pertanian dan juga sebagainya. What? Apa yang hendak diketahui melalui bahan tadi? Yang pertama, apakah syarat masuk ke college vocational? Yang kedua, apakah laluan kerjaya selepas tamatnya pembelajaran di college vocational? Yang ketiga, boleh sambung pengajian ke mana? Yang keempat, apa beza aliran vocational dengan aliran akademik? Dan yang ketiga, learn apa yang telah dipelajari. Mana kata kita dapat mengetahui transformasi ini sebahagian daripada PPPN 2013 sehingga 2025. Ianya bertujuan menyediakan tenaga kerja mahir dan berdaya saing. Seterusnya, kurikulum KV selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang keempat, pendidikan asas vocational diperkenalkan dari peringkat menengah rendah. How? Apa lagi maklumat yang kita perlukan? Yang pertama, senarai institusi lain yang ditawarkan vocational selain daripada college vocational. Yang kedua, info tentang beasiswa ataupun bantuan kewangan. Yang ketiga, statistik kebolehpasaran, graduan vocational dan juga proses dan tarikh permohonan ke college vocational. Baiklah murid-murid, sekian sahaja untuk kali ini. Kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita untuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih.